Pernah tak terfikir macam mana nak buat satu sesi pengajaran yang betul-betul power? Jom kita bongkar model Azure. Inilah cabaran paling besar untuk para pendidik. Matlamatnya cuma satu, pastikan proses pembelajaran tu betul-betul berlaku. Model Azure ni sebenarnya satu rangka kerja yang jelas. Ia bantu kita cipta pengalaman pembelajaran yang lebih berkesan. Model ni ada 6 langkah mudah. Jom kita mulakan dengan 3 yang pertama, iaitu fasa perancangan. Okey, jom kita mula. A untuk analisis pelajar. Langkah pertama, kena kenal audiens anda dulu. Jadi, sebelum mula merancang, kita kena faham dulu siapa pelajar kita. Inilah kunci utama kejayaan pengajaran tu. Okey, seterusnya S untuk state objectives. Senang cerita, apa sebenarnya yang anda nak pelajar capai? Objektif kena betul-betul jelas dan spesifik. Ini akan jadi panduan untuk semua langkah seterusnya. S yang kedua pula ialah pilih kaedah, media dan bahan. Anggap je macam kita pilih alatan yang betul untuk kerja. Macam mana nak pilih? Kena pastikan ia sepadan dengan objektif, sesuai untuk pelajar dan senang nak diakses. Contohnya, kalau nak sampaikan fakta, guna syarahan. Kalau nak mereka bekerjasama, bagi projek kumpulan. Kena pandai pilih. Okey, fasa perancangan dah selesai. Sekarang kita masuk fasa pelaksanaan. U untuk utilize atau guna media. Tapi bukan main pasang dan main je tau. Kena peratonton dulu, sediakan semua, barulah penyampaian berkesan. Seterusnya, R untuk require participation. Pembelajaran ni bukan pasif tau. Pelajar kena terlibat secara aktif. Rancang aktiviti yang buat mereka terlibat. Contohnya perbincangan, aktiviti amali atau sesi soal jawab. Dan yang terakhir, E untuk evaluate dan revise. Di sinilah kita tengok adakah pengajaran kita berjaya atau tidak. Langkah ni penting untuk lengkapkan kitaran. Dari sini kita boleh nampak apa yang berkesan dan apa yang tak. Jadi, sentiasa tanya diri sendiri soalan-soalan penting ni. Adakah objektif tercapai? Media yang kita guna tu membantu tak? Sebab tu kita kata model Azure ni satu kitaran, bukan jalan sahala. Ia berterusan. Inilah falsafah utama model ni. Fokusnya adalah pada pelajar, bukan semata-mata pada kandungan yang nak diajar. Nah, itulah dia model Azure. Sekarang, anda ada satu rangka kerja yang mantap untuk dicuba.